musim keempat, Bluey telah menjadi bualan seluruh peminat. Dan sebab utama adalah satu babak sahaja dari episod akhir musim ketiga, episod yang bertajuk Surprise. Dalam episod itu, kita melihat imbasan masa hadapan di mana Bluey dewasa pulang ke rumah untuk melawat. Hai Ibu. Wai. Apabila loceng pintu berbunyi, seekor bandit yang lebih tua membuka pintu dan bersembunyi di belakangnya ialah seekor anak anjing kecil yang memegang ball blaster sama seperti yang pernah dilakukan oleh Bluey semasa kecil. Detik itu sahaja telah membuat seluruh peminat Bluey menjadi kecoh. Dan hari ini, kita akan melalui segala yang kita tahu tentang anak perempuan Bluey, siapa dia, siapa ayahnya dan bagaimana masa depannya. Mari kita mulakan dengan apa yang telah disahkan. Pencipta Bluey, Joe Bram, muncul dalam sebuah podcast dan membincangkan secara langsung tentang anak anjing misteri itu. Dia berkata, apabila difikirkan semula, dia mungkin sepatutnya membuat anak anjing itu kelihatan lebih seperti Bluey versi mini supaya jelas bahawa dia adalah anak perempuan Bluey kerana ada penonton yang keliru. Tetapi inilah butiran utama. Brum merujuk kepada anak anjing itu sebagai dia perempuan. Bukan dia lelaki, dia perempuan. Satu perkataan itu secara rasmi mengesahkan bahawa Bluey mempunyai seorang anak perempuan, bukan anak lelaki. Dan ia serta-merta menolak semua teori bahawa anak anjing itu adalah anak bingo atau milik orang lain sepenuhnya. Sekarang di sinilah perkara menjadi lebih menarik. Peminat telah memberikan nama kepada anak anjing ini, Indigo. Dan sejujurnya, ia memang sangat sesuai. Indigo menggambarkan warna bulunya yang unik. Gabungan mendalam, tona biru dan ungu. Ia mengikuti tradisi keluarga Healer yang memberi nama berdasarkan rupa. Bluey berwarna biru. Bingo mempunyai tompok seperti kad bingo. Dan kini, Indigo meneruskan logik yang sama. Seorang peminat menyatakannya dengan indah apabila menunjukkan bahawa nama itu juga mempunyai perkataan go di hujungnya yang merupakan penghormatan senyap kepada bingo. Nama penuh peminatnya ialah Indigo Dandelion. Dengan dandelion merujuk kepada rupa berbulu pada telinga lembiknya. Ia bukan nama rasmi yang disahkan oleh rancangan itu, tetapi komuniti peminat telah menerimanya sepenuhnya sehingga ia menjadi identiti tersendiri. Sekarang mari kita bincangkan persoalan terbesar yang timbul daripada pendedahan ini. Siapakah bapa kepada Indigo? Tapi sebelum kita bincangkan calon-calon tersebut, mari kita kembali kepada episod kejutan itu sendiri. Kerana ada butiran dalam babak itu yang kebanyakan orang terlepas pandang. Apabila Bluey dewasa melawat bandit dan Chili di rumah keluarga, rumah yang sama yang hampir mereka jual dalam episod papan tanda, bandit membuka pintu dan tidak nampak sesiapa di situ. Tetapi kemudian, dia terdengar satu bunyi. Satu bunyi yang sangat spesifik. Bunyi alat pelontar bola. Tidak. Bandit pernah melalui situasi ini sebelum ini. Dia melihat ke bawah dan ada anak anjing kecil bersembunyi di belakang pintu, sudah bersedia siap untuk memburu datuknya sama seperti Bluey memburunya ketika dia masih kecil. Jika anda letakkan kedua-dua adegan itu sebelah menyebelah, Bluey kecil menggunakan loceng pintu untuk memerangkap bandit dan sekarang anak anjing ini melakukan perkara yang sama, ia hampir sama. Satu-satunya perbezaan ialah bandit sudah lebih tua dan yang memakai kostum itu bukan lagi Bluey. Itu memang disengajakan. Sekarang, si ayah. Dua calon utama ialah Jean-Luc dan Mackenzie. Dan Joe Bram, seperti yang telah kami sebutkan, sengaja mereka Indigo supaya menjadi gabungan seimbang kedua-duanya hanya untuk membuat semua orang tertanya-tanya. Tapi, mari kita lihat bukti sebenar. Bermula dengan Jean-Luc, dia ialah anjing Labrador yang boleh berbahasa Perancis yang Bluey jumpa semasa episod berkhemah dan pertemuan semula mereka sebagai watak yang lebih dewasa memang sangat manis. Ekor mereka bergoyang-goyang. Jelas sekali mereka gembira berjumpa semula selepas bertahun-tahun berpisah. Tapi inilah masalahnya. Jean-Luc tinggal di Kanada. Bluey tinggal di Australia. Dan kita tahu dari episod papan tanda bahawa seluruh keluarga Healer pun tidak sanggup untuk meninggalkan jalan mereka, apatah lagi negara mereka. Selain itu, walaupun Jean-Luc dan Indigo mempunyai tona bulu ungu yang hampir sama, terdapat sangat sedikit persamaan fizikal yang lain. Ekor, muncung, telinga. Tiada satu pun yang benar-benar menjurus kepada Jean-Luc. Sekarang mari kita bincangkan tentang Mackenzie. Dan di sinilah perkara menjadi sangat menarik. Jika anda melihat Mackenzie semasa dia masih anak anjing dalam episod angkasa dan membandingkannya dengan Indigo,
persamaan mereka memang sukar untuk diabaikan. Kedua-duanya mempunyai bulu pipi yang gebu. Kedua-duanya mempunyai satu telinga tegap dan satu telinga terkulai. Muncung indigo kelihatan jauh lebih mirip dengan Mackenzie berbanding Bluey. Dan ekor mereka sangat serupa. Kedua-duanya gebu, terutamanya di hujungnya. Tetapi bukti fizikal hanyalah sebahagian daripadanya. Kerana rancangan ini telah lama membina hubungan antara Bluey dan Mackenzie secara perlahan-lahan. Dalam episod Fruitbat, iaitu episod ke-8 dalam keseluruhan siri, Mackenzie muncul dalam mimpi Bluey. Dia adalah satu-satunya ahli bukan keluarga yang muncul di situ pada ketika itu dalam rancangan tersebut. Kemudian, dalam episod Barky Boats, Bluey dan Mackenzie mengucapkan frasa yang sama pada masa yang sama. Winton segera bergurau bahawa mereka berdua akan berkahwin. Kedua-duanya mengeluh tentang perkara itu. Mereka baru berumur 6 tahun pun. Tetapi kemudian, Calypso masuk campur. Dan walaupun secara teknikalnya dia sedang menerangkan hubungan antara Kapten Budak yang lebih tua dan Mia, apa yang dikatakan sebenarnya turut terpakai kepada Bluey dan Mackenzie. Perasaan yang telah berkembang secara senyap dan kini tidak lagi dapat dibendung. Pada penghujung episod itu, dua bot kecil hanyut ke arah satu sama lain dan bersentuhan. Dalam Bluey, tiada apa yang berlaku secara kebetulan. Detik itu terasa seperti satu ramalan. Dan Indigo, yang bersembunyi di belakang pintu dengan penembak bola, mungkin sahaja bukti bahawa ramalan itu menjadi kenyataan. Joe Bram tidak pernah mengesahkan sepenuhnya Mackenzie sebagai bapa. Sentiasa ada kemungkinan bahawa ayah Indigo ialah seseorang yang kita belum pernah jumpa lagi. Seseorang yang akan muncul dalam hidup Bluey dalam episod akan datang. Tetapi berdasarkan segala-galanya, ciri fizikal, telinga yang lembik dan perkembangan halus selama bertahun-tahun antara Bluey dan Mackenzie, bukti lebih banyak menunjukkan ke satu arah berbanding yang lain. Sekarang mari kita bincangkan tentang rupa sebenar Indigo kerana reka bentuknya adalah antara yang paling teliti dalam keseluruhan rancangan ini. Dia adalah seekor anak anjing dengan bulu berwarna biru dalam pelbagai tona, terdapat tumpuk yang lebih gelap pada telinga kanannya, bahagian dalam telinga berwarna coklat muda dan muncung yang sedikit lebih cerah. Tetapi apa yang membuatkan reka bentuknya benar-benar istimewa ialah berapa ramai ahli keluarga Hiller yang boleh anda lihat pada ciri-cirinya jika anda perhatikan dengan teliti. Hidungnya mirip dengan Trixie, Muffin dan Stockin. Moncong sarungnya sama seperti Brandy dan Bingo. Dia mempunyai jambul rambut seperti Brandy, tanda seperti Wedley dan tona putih seperti Bob. Dan telinga yang bingkuk itu, satu perincian yang sering disebut dalam perdebatan tentang bapa, juga dikongsi dengan Stripe. Bila anda gabungkan semua itu, Indigo pada dasarnya adalah pertemuan keluarga yang hidup. Setiap cabang dalam silsilah keluarga Hiller telah meninggalkan sesuatu pada penampilannya. Tetapi watak yang paling dia serupai secara keseluruhan ialah anak Chris. Skema warna indigo menghubungkan mereka merentasi generasi dengan cara yang terasa sangat disengajakan. Dan di atas semua itu, tumpuk-tumpuk keumuan dan bahagian dalam telinga kuningnya mengingatkan kita semula kepada Bluey sendiri. Dia adalah anak perempuan ibunya, tetapi dia membawa seluruh keluarganya bersamanya. Sekarang, mari kita bincangkan bagaimana agaknya watak indigo dan kita kata, mungkin kerana selain daripada satu babak singkat itu, kita sebenarnya tidak pernah melihat dia berinteraksi dengan sesiapa pun. Tetapi satu babak itu mendedahkan lebih banyak daripada yang anda sangka. Fakta bahawa dia bersembunyi di belakang pintu dengan pistol bola, menggunakan helah yang sama seperti yang digunakan oleh Bluey terhadap Bandit bertahun-tahun dahulu, menunjukkan bahawa Indigo telah mewarisi sifat suka bermain dan nakal ibunya. Dia bukan sekadar berdiri di situ menunggu untuk diperkenalkan. Dia sedang memburu datuknya. Pada usia 6 tahun, Bluey melakukan perkara yang sama. Jadi, kita boleh teka bahawa Indigo seorang yang bertenaga, kreatif dan suka bermain, sama seperti ibunya. Tetapi, di sinilah ia menjadi menarik. Jika Mackenzie memang ayahnya, maka Indigo juga akan mewarisi sifat tenang dan santai Mackenzie yang akan mengimbangi sifat Bluey yang kecoh, dan ini sebenarnya menjadikan dia watak yang sangat menarik. Seseorang yang boleh merancang dan bersabar seperti Mackenzie, tetapi juga tahu bila masa yang tepat untuk melancarkan serangan, hendap dengan ball blaster seperti Bluey. Sekarang, di sini ada satu teori yang patut difikirkan.
Broom telah memberi petunjuk tentang kemungkinan untuk menjadikan watak-watak lebih dewasa dalam musim-musim akan datang dengan mengatakan bahawa ada sesuatu yang sangat manis tentang memperkenalkan watak-watak muda yang baru sambil menjadikan Bluey dan Bingo pada usia yang lebih tua. Dan jika itu berlaku, keadaan boleh menjadi sangat menarik. Bayangkan, Bluey remaja menghadapi sekolah menengah, persahabatan baru dan semua perasaan rumit yang datang bersama dengan proses membesar. Kreativitinya akan berkembang. Persahabatannya akan menjadi lebih mendalam. Dan di suatu ketika, jika Mackenzie benar-benar ayah kepada Indigo, sesuatu akan berubah antara mereka. Dua kanak-kanak yang pernah memutar mata apabila Winton berkata mereka akan berkahwin suatu hari nanti, akhirnya bersama juga. Musim Bluey remaja mungkin menjadi permulaan di mana kita mula melihat perkara itu berlaku. Dan ia akan membuatkan anak anjing kecil di sebalik pintu itu terasa seperti hasil daripada sesuatu yang telah rancangan ini bina secara diam-diam selama ini.